perbezaan kayu mengikut grade. Nombor 1 yang ini geng. Kayu jati TPK dari Indonesia, color dia lebih gelap, urat dia lebih halus. Okey, nombor 2, mari tengok ni. Kayu jati Sulawesi bersaiz besar, cuma dia punya rongga dia jarak. Nombor 2. Semakin besar, semakin kecil urat dia, kayu tu semakin keras, semakin power lah senang kata. Dan colornya pun berbeza. Nombor 3, kayu jati kampung. Kalau korang tengok, dia ada belang-belang ni sebab kulit ni dipakai sekali. Dan juga urat dia kurang belanja. Ini kita cerita, sebenarnya ada lagi yang super. Ada ke nak tengok lagi super? Ada lagi ke? Kita contoh dah tengok jati TPK, jati Sulawesi, jati kampung. Jom kita tengok yang dekat belah sana. Oish. Oish, 2-3 ribu. 3 ribu lebih pun ada. Okay, jom. Alamak. Okey, nombor 1 kita ada wood slab yang tak tinggi harga dia. Korang boleh tengok jarak dia. Urat dia jarak-jarak besar-besar. Oish. Dia tak mahal harga ni. Jom. Ini bukan teram besi ataupun apa-apa tau. Ini jati. Okay, korang tengok jati yang lebih halus uratnya macam tadi. Antara dua meja. Ini geng, segini je 100 tahun. Segini je. So, berapa agak-agak umur dia? Saya besar ni. Tapi yang ni, tengok ni besar juga. Tapi yang ni tak lama umur dia. Tengok jarak dia. Urat jatinya jaraknya macam mana. So semakin besar urat jati tu, pokok dia kayu dia tak sekuat mana lah. Jadi kita dah tengok hasil dia. Sama juga macam ni geng. Urat kayu ni agak sama dengan kayu mindi. Nampak jarak-jarak. Tapi itu jati, yang ini kayu mindi. Beza. Bunyi dia pun beza, urat dia nampak. So ini tadi korang tengok yang belang-belang tadi kayu jati kampung. Nampak? Yang ini pula kayu jati kampung besar. Yang ni Sulawesi tadi. Yang kita tengok Sulawesi, ni kayu jati TPK. Dan ini lebih baik. Yang halus-halus tadi, yang Bocah tunjuk meja halus-halus. Wow. Ini lagi mahal harga je. Sebelah ni dan juga tengok ni. Kayu jati yang tak, bukan kata tak mahal. Mahal juga. Cuma bukan dalam jati semuanya tu baik. Urat kayunya. Tengok ni, saiz besar tapi tengok ni. Elek sikit, buruk sikit. Tengah dia tapi tepi dia cantik. Tengok halus-halus. So kalau macam meja tadi, kayu yang macam mana geng? Agak-agak korang. Kayu macam mana geng? Uish.